Bab kewangan hari ni siapa pun mesti terkena, terutama yang berkenaan dengan loan ataupun riba. Hari ni siapalah mampu beli rumah bayar cash? Orang macam kita, hak kaya biarlah. Ustaz rumah berapa? 150, 170, 200. Ada duit kan nak beli cash? Orang macam kita tak ada. Last kali buat loan. Kereta ustaz, loan. Motor besar CBR 250, loan. Kalau selipar Jepun Seng Heng tu RM10 boleh buat loan, sekupang seminggu pun buat loan lagi. Loan saja-saja. Seolah-olah dia nak cengkam kita dengan sistem keuangan ini, seolah-olah kita ni berhutang sampai ke mati. Betul. Kadang-kadang rumah tu baru pencen, lepas pencen tu baru habis bayar. Pencen lah ni 60, 63 mati dah. Baru habis 3 tahun lepas bayar hutang, mati dah. Seolah-olah dia cengkam sistem kewangan hari ni, nak suruh kita berhutang. Dia cekik tenaga kita, dia cekik peluh kita. Dia duk bilang untung. Hutang 150, bayar 300. Tak cukup bulan ni, kena kerja lagi. Last kali sampai isteri-isteri setengahnya terpaksa keluar daripada rumah, minta maaf sebut. Pasal apa? Sebab keinginan yang Dajjal tunjuk. Orang lain pakai kereta bang, kita takkan nak pakai kereta buruk. Last kali bayar down payment wios. Tak dan, abang rasa tak dan dah, wios nak bayar bulan-bulan. Hang duk rumah ni kena start kerja dah ni. Isteri yang elok-elok asal duk rumah mula terpaksa keluar. Bila keluar, macam-macam boleh jadi. Fitnah hari ni macam-macam ada. Bukan nak bersangka buruk dengan isteri yang keluar bekerja, tapi faham sendirilah, bila muamalah tu jantan, bila muamalah tu betina, bercampur hak tu bercampur hak ni. Ni yang jadi bahaya sekarang. Memang itulah kehendak dia, nak suruh semua isteri kita keluar. Dah tak mau keluar macam mana? Hang nak kereta besar, hang nak motor besar, hang nak rumah besar, hang nak TV besar. Kemampuannya kurang daripada tu, tapi nak macam-macam. Itulah jadi dia. Biar sedar diri sikit. Keinginan tu melebihi daripada pendapatan kita. Gaji 1,000 nak pakai kereta Ferrari, nak pakai Mercedes. Bukan tak boleh pakai kereta, tapi agak-agak lah.